yang ni version lama, dia punya kaki ni dia kecil sikit. Kaki dia ni jenis tak stabil macam ni. Yang version baru ni, kaki dia ni lebih besar. Yang ni dia lebih stabil sikit. Dan magnet dekat sini dia lebih kuat. Yang ni lampu portable yang best untuk guna. Lampu yang version lama ni saya dah pakai lama dah. Sebab lampu ni mudah untuk korang gantung. Sebab dia ada banyak tempat untuk gantung. Saya repeat lagi sebiji yang version baru. Sebab yang ni dia upgrade version. Dia lagi better dari yang lama ni. Kalau korang tengok beza dekat dia punya kaki. Yang lama ni dia ada magnet juga. Cuma magnet dia ni tak berapa kuat. Kalau korang lekatkan dekat tempat yang tak rata, dia tak boleh cengkam dengan cantik. Kalau yang version baru ni, tempat tak rata pun dia boleh cengkam dengan cantik. Tak macam yang version lama ni. Magnet dia ni lebih besar dan lebih padu. Dan kaki dia ni lebih besar dan lebih stabil. Kalau korang nak jadikan lampu meja pun mudah, dia tak mudah untuk tumbang. Dan korang boleh adjust angle dia macam ni. Dan dia ada satu lagi tambahan, korang boleh gantung dekat tempat yang tak lekat dengan magnet dekat dia punya clip sini. Boleh gantung dekat kemah, boleh gantung dekat ranting pokok semua. Boleh gantung dekat tempat bukan besi. Kalau tempat besi, korang gantung je pakai dia punya magnet yang kuat ni. Beza magnet dia ni, yang baru ni lebih besar, yang lama ni dia kecil sikit, dia ada 2 biji macam tu. Dia punya lampu ni sama je dengan yang sana, dia ada banyak mood cahaya. Kalau korang tekan sekali, dia akan nyala macam ni. Tekan lagi sekali, dia akan lebih terang. Tekan lagi sekali, dia akan lagi terang. Dan yang ni yang paling terang. Memang terang lampu ni. Macam-macam yang korang boleh guna. Lampu yang lama ni saya banyak guna. Saya standby dekat toolbox. Bila nak guna buat kerja dekat tempat gelap, pakai lampu ni memang syok. Terang. Kalau korang nak guna buat kerja dekat atas bumbun, dekat dalam silin, korang gantung je lampu ni dekat atas dan terus suluh ke bawah. Cerah. Mudah untuk buat kerja. Nak gantung pula mudah. Boleh pakai magnet. Boleh pakai dia punya cakup macam ni. Ataupun boleh letak je macam ni. Saya beli lagi sebiji yang baru ni. Sebab yang ni saya nak standby. Saya nak bawa pergi camping. Lampu macam ni baru syok sebab dia terang. Cahaya dia ni ada banyak mood. Dan kalau korang bawa pergi camping, korang boleh pakai mood kecemasan. Yang ni warna merah. Kalau tekan lagi sekali, dia akan klik-klik macam ni. Sesuai untuk pakai bila waktu kecemasan. Boleh guna sebagai lampu dan boleh guna sebagai lampu kecemasan. Memang padu. Jenis rechargeable. Bila nak guna, korang boleh cas dulu lampu ni. Boleh cucuk charger dekat bahagian sini. USB port jenis Type-C. Korang cucuk je charger handphone sebab sama je dia punya port ni. Dan bateri dia ni dia ada display macam ni. Korang boleh tengok berapa bateri yang tinggal. Mudah macam ni. Kalau korang nak guna keluar lama, korang cek dulu berapa banyak bateri yang ada. Cas dulu siap-siap sebelum guna. Tak adalah nanti bila nak guna, lampu pula padam sebab bateri habis. Macam ni baru mudah bila ada display macam ni. Jadi kalau korang nak cari lampu rechargeable, korang jangan beli yang model lama ni. Kaki dia ni kecil. Korang beli terus yang model baru, yang upgrade version ni. Kaki dia lebih besar, magnet dia lebih kuat. Korang boleh cek lampu ni dekat link video.